Cafe Racer Retro Classic. Video ni khas untuk korang gila-gila remaja 2026. Okay guys, kita ada helmet latest daripada Origin, helmet Cafe Racer untuk rider-rider Cafe Racer yang selama ni datang Moto Gear. So kita tak ada Cafe Racer punya helmet. Sekarang ni kita dah ada guys. So macam yang saya pakai ni, model dia ialah Vega. Material dia lah fiberglass. So kita tengok dalam dia. Dalam dia ada kemasan daripada leather dan juga material padding dia lah sweat So memang comfort So memang nampak sentuhan klasik dan retro tu ada leather dan material dia lah sweat. Dia ada ventilation kat depan ni, ventilation, mount ventilation. Ada juga kat atas. So design ni yang saya pakai ni Sunrise, ni adalah speed gloss dan juga ni adalah gloss black. So yang ni memang nampak memang nampak klasik dan retro punya sentuhan tu memang membara macam cakap membara. Okay, yang paling penting sekarang kan, yang ramai nak tahu lah harga kan. So seperti mana yang kita tahu helmet-helmet daripada brand yang terkenal daripada US tu, so selalunya dia harga dia mesti 2000 lebih. So dengan helmet material fiberglass macam ni, korang boleh dapatkan dengan harga 839 sahaja. Macam mana nak dapatkan? Macam biasa, korang terus walk in ke Moto Gear Malaysia. Sementara stok baru sampai ni, semua saiz ada. Korang cepat-cepat datang. Datang sekarang.